Eh, ke depan lagi ni. Okay. Jam sekarang sekitar pukul 11 malam. Anak-anak saya, isteri dah tidur semua. Okay, malam ni saya nak lipat kain. Saya nak lipat kain. Kita nak tengok lipat kain ni susah ke, senang ke. Kita lipat kain. Saya lipat kain cara saya lah. Saya lipat kain cara saya. Dan saya ada satu persoalan. Macam biasa saya ada satu persoalan yang saya bangkitkan setiap kali saya post video macam ni. Oh, sebelum tu, akhir-akhir ni saya rasa saya nak dokumentkan apa yang saya buat. Sebab saya saya saja nak tengok. Saya saja nak tengok balik satu hari nanti video-video ataupun gambar-gambar yang saya ambil pada hari ni. Sebab benda-benda yang 10-20 tahun lepas kita ambil gambar ke video ke, kemudian kita tengok 10 tahun ataupun 20 tahun kemudian, dia punya nilai dia tu kan, ataupun dia punya sentimental value bagi saya cukup-cukup besar. Jadi alang-alang saya rekod, alang-alang saya rakam, alang-alang saya buat journal. Saya buat journal untuk diri saya sendiri. Saya pun share dekat media sosial. Sebab harapan saya, selain sebagai rujukan untuk diri saya sendiri, saya harap apa yang saya buat dan lakukan ni, kalau kata ada manfaat kepada orang lain pun boleh buat benda yang sama, ataupun mungkin lebih baik daripada saya. Siapa tahu kan, mungkin saya boleh menginspirasi orang lain. Jadi kalau macam korang tengok dekat saya punya website farhantrubus.com, dekat situ sebelum ni saya ada banyak topik yang saya nak cerita, nak kongsikan. Tapi bila saya fikir balik, saya bukan ada banyak masa pun. Ya, memang semua orang ada 24 jam. Tapi 24 jam tu, sebahagian besar daripada 24 jam tu saya dah pakai untuk benda-benda yang lain. Jadi nak tak nak saya kena pilih. Saya kena pilih apa yang saya nak buat sebenarnya. Daripada contohlah 5 ke 10 perkara topik yang saya nak kongsikan, sekarang ni 3 je. Yang pertama tentang life ataupun kehidupan secara umum. Dia mencakupi dan merangkumi banyak perkara lah dalam aspek kehidupan itu sendiri. Dan yang kedua adalah produktiviti secara umum. Macam mana nak jadi lebih produktif, dan bagaimana saya mengeksperimentasi diri saya sendiri untuk menjadi lebih produktif. Dan kalau kata saya gagal ke, saya berjaya ke, saya kongsilah benda tu. Dan pasal topik produktiviti pun saya ada kongsikan berkaitan dengan productivity tool serta WordPress. Sebab WordPress ni bagi saya agak special lah. Saya bukan ada latar belakang formal belajar WordPress pun. Saya belajar macam tu je, belajar sendiri, tanya-tanya orang, masuk grup Facebook, kena ban dan sebagainya. Jadi macam WordPress saya suka nak kongsi sebab saya sendiri masih pakai sampai hari ni. Website saya buat pakai WordPress. Jadi ketika mana saya bergelumang dengan WordPress, kemudian jumpa banyak masalah. Mana-mana yang masalah yang saya berjaya selesaikan, saya akan kongsikan. Dan mungkin ada kegagalan yang saya hadapi pun saya akan kongsikan juga.
Jadi saya harap ramai orang boleh mendapat manfaat daripada situ. Okey, jadi kain yang saya tengah lipat sekarang ni dia kain untuk satu family lah. Baju saya sendiri, anak saya, isteri saya. Tapi baju-baju kecil-kecil tu saya dah keluarkan lah. Ni nak rekod kot, satu dunia tengok. Jadi saya dah keluarkan. Saya tak nak create kontroversi. Boleh nak jadi viral sebab kontroversi, tapi saya tak suka. Banyak lagi benda yang saya boleh buat untuk bagi bagi manfaat ke orang. Masing-masing lah, masing-masing. Saya secara peribadi ni lipat kain. Lipat kain ni saya sebenarnya pun secara peribadi sejujur dia memang malas nak buat ni. Ni malas nak buat. Sebenarnya. Sebab dia leceh. Tapi saya percaya dekat satu perkara lah. Saya percaya dekat taking action. Tapi sebelum kita ambil apa-apa tindakan, biasa kita kena ada motif. Kena ada motif kenapa kita ambil, kenapa kita buat sesuatu. Contoh dalam kes lipat kain ni, saya pun mesti ada motif ataupun saya punya matlamat atau tujuan kenapa saya buat. Kalau dalam kes saya ni untuk lipat kain, antara motif saya lipat kain adalah saya nak mencabar diri saya. Ada banyak lah, tapi antaranya adalah saya nak mencabar diri saya. Saya kena fight diri saya sendiri, benda yang saya malas nak buat. Kalau saya berjaya untuk buat, saya dah membuktikan kepada diri saya sendiri bahawa kalau saya memang niat nak buat sesuatu, kemudian saya buat dan saya berjaya untuk buat, bagi saya dah berjaya. Saya dah berjaya. Walaupun kejayaan tu hanyalah melipat kain, tapi bagi saya itu adalah dah berjaya lah untuk saya. Di lain orang lain dia punya motif dia. Kalau saya, motif dia salah satu yang tu, saya nak mencabar diri saya sendiri, buat benda yang saya tak suka buat benda yang saya rasa malas sangat nak buat. Ini antara benda yang saya malas nak buat ni, kain. Benda lain adalah saya nak hidup secara lebih aktif. Sebab kalau saya dekat office, saya kerja hari-hari tu 8 jam setiap hari tu, saya dah duduk office, duduk memanjang kan, jalan sekali-sekala duduk, banyak kali duduk lah duduk jalan, kemudian balik rumah pun duduk. Nak jadi apa sebenarnya? Maksudnya saya makin lama makin tak aktif. Saya sedentary lifestyle, kerja duduk je, makan dalam aircon, kurang exercise, kurang bergerak. Dia jadi tak aktif, hidup jadi tak aktif lah. Jadi kalau saya ada benda yang saya nak buat, tak kisahlah dekat office ke ataupun dekat rumah, dia akan memaksa saya untuk bergerak, memaksa saya untuk hidup lebih aktif. Selain daripada tu, macam saya dah berkeluarga, saya pun percaya dan yakin orang yang tengok video ni pun ramai juga yang dah berkeluarga. Kita kalau hidup dah berkeluarga, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Kalau perempuan tu dia dah ada suami, dia ada anak-anak, nama pun hidup keluarga. Bagi saya secara peribadi, pendapat saya, institusi keluarga tu dibina dengan kerjasama. Kita buat benda tu bersama-sama.
Ya, saya tak menolak, tak menafikan. Kadang-kadang kita penat tau. Kita jadi penat. Dia kadang-kadang penat, penat penat badan tu satu hal. Penat otak pun satu hal. Tapi senang kata penat lah, penat. Di antara penyumbang utama penat tu, macam saya sendiri, kita menghadap benda tu setiap hari rutin harian tu. Lama-lama dia jadi penat sebab rutin tu. Kau pusing. Kau akan buat benda sama. Sebab kau tak ada pilihan. Kalau macam saya sebab saya tak ada pilihan. Jadi nak saya kena buat lah. Saya kena buat. Sebab saya tidak ada pilihan. Kalau saya ada pilihan, boleh jadi saya tak buat. Saya minta orang lain buat. Saya bayar lah. Okay. Apa dia? Jadi kalau macam dalam konteks lipat kain, saya kalau kat rumah kan, saya tak adalah rajin mana. Tapi saya buat kerja lah. Saya tolong orang rumah saya buat kerja rumah. Walaupun saya tak boleh nak buat semua benda, sebab ada benda yang mungkin saya memang tak ada kemahiran nak buat, dan saya slow sikit lah kalau nak buat pun. Saya tak berapa minat buat. Saya buat benda yang saya minat dan benda yang memang saya boleh komit untuk buat dalam satu jangka masa yang lama, berulang-ulang, sebab rutin. Jadi saya akan cabar diri saya untuk buat lah. Contohnya macam cuci bilik air, tandas dapur, cuci pinggan mangkuk kat dapur makan, kemudian siram pokok, kemudian keringkan baju, basuh baju, keringkan baju, kemudian vacuum satu rumah. Lepas vacuum, mop lantai pula. Kemudian buat maintenance. Kalau kata ada kepala pipe nak kena ganti sebab dia dah leaking ke. Jadi saya buat. Terutama sekali benda-benda yang memang urgent kan. Kalau contohlah kepala pipe tu dia dah bocor, air dah menitik, kita tutup rapat pun air masih keluar lagi. Jadi benda tu benda yang ada urgensi, kita nak kena dulukan buat settlekan benda tu dulu. Kalau tak, nanti air bil air akan naik. Jadi dia jadi rugi lah, kita rugi. Ada benda yang kita nak kena dulukan, kita berikan keutamaan, kena buat dulu. Okay. Jadi macam lipat kain ni pun sama lah. Lipat kain ni saya ingat baru ni kot saya paksa diri saya untuk buat balik lipat kain. Sebelum ni isteri saya buat lah. Kalau macam bab masak tu saya bagi dekat dia buat. Sebab saya sejujurnya saya tak pandai masak. Kita tak pandai masak, kita ngaku kita tak pandai masak. Apa susah. Tapi itu bukan bermaksud saya tak boleh masak langsung. Boleh, sikit-sikit boleh. Benda-benda basic tu apa dah hal boleh je. Tapi benda-benda yang agak rumit tu, itu mungkin saya boleh buat. Tapi mungkin kalau orang lain buat dalam 15 minit, 20 minit dah siap, saya mungkin 2 jam. Dia lama sikit. Jadi kita tolong-menolong lah dalam family, kena tolong-menolong. Kita tak boleh harapkan orang lain
Sebab ini hidup kita. Kita hidup pula tu dah satu keluarga, family kan. Jadi kena buat sama-sama. Dah macam bapa cakap ke anak pula. Okay. Okay. Dia kalau lipat baju, lipat kain ni, biasanya dia pakai konsep kategori. Kita boleh pecahkan kepada beberapa kategori. Kategori asas. Kategori asasnya biasanya kita pecah ikut baju siapa lah. Baju kita sendiri ke, baju anak ke, baju isteri ke, baju adik-adik kita yang lain ke. Kita boleh pecahkan kepada baju siapa. Pertama. Yang kedua, kita pecahkan kepada sama ada benda tu adalah baju ke ataupun seluar ke ataupun baju kecil ke baju besar. Kita boleh pecahkan macam tu juga. Ataupun dia sejenis kain pelikat ke ataupun kain batik, kita boleh asingkan. Di konsep kategori, konsep pengasingan. Kita kena buat macam tu sebab kalau tak buat macam tu susah nanti kita nak susun balik. Kalau macam dalam kes saya, bila dah pelipat semua ni, saya akan masukkan ke dalam saya punya drawer kan? Drawer baju dan seluar pakaian saya lah. Masuk drawer. Ya, drawer tepi ni. Drawer beli kat pasar raya kan, drawer plastik je. Bukan drawer kayu mahal, tak ada punya. Kalau masuk drawer tu nampak macam kemas sikit. Dan sebenarnya nak mengelak daripada habuk. Tahu lah, kita letak baju dekat luar, tak berapa hari dia akan berhabuk. Kita nak mengelakkan daripada habuk-habuk tu, kita masukkan dalam drawer. Jadi dia disimpan dengan baik dan dalam keadaan yang bersih. Bila rasa asing tu, nanti kita tak sibuk lah. Macam kalau setiap kali kita nak pakai baju kan, kita dah boleh pergi menuju direct ke drawer. Contohnya drawer tu memang simpan kain saja. Kita khaskan untuk simpan kain saja. Jadi kita tahu kat mana drawer yang simpan kain saja tu. Kita boleh pergi direct terus ke situ dan ambil kain kita. Sama juga dengan seluar, sama juga dengan baju, t-shirt. Sebab kita dah tahulah, kita punya drawer, kita tahulah, kita dah asing-asing kan. Dia tak buang masa, tidak membuang masa. Selain daripada tu, kalau melipat kain ni, dia masing-masing lah. Dia masing-masing. Cuma dari pengamatan dan dari saya punya experience, setiap orang tu akan lipat dengan cara yang berbeza-beza. Kalau ada orang A lipat t-shirt kan, dia lipat t-shirt. Kemudian orang B pun lipat t-shirt yang sama saiz, sama jenis. Kemudian kita nak letak sekali, kita nak letakkan secara bertingkat lah. Kain t-shirt yang orang A tadi lipat dengan orang B lipat, biasanya tak boleh masuk. Dia akan jadi lain. Besar dia, saiz dia tu lain. Ada mungkin orang dia lipat jadi kecil, ada orang yang lipat standard, ada orang yang lipat dia besar. Jadi tak sama antara satu sama lain. Sebenarnya unik punya cara kaedah yang dipakai itu semua unik. Jadi itu bukanlah masalah. Itu bukan masalah pun.
Satulah secara peribadi, kenapa saya rasa lipat kain ni dia jadi benda yang bagi saya um, berat nak buat. Antaranya sebab um, kita baju tu kita nak pakai tau, baju nak pakai. Bila baju tu kita nak pakai, jadi nak senang kita tak payah lipat langsung. Terutama sekali kalau kat rumah kita dah memang ada mesin dryer baju tu keluar mesin basuh, terus dia dah kering terus masuk dryer, dia terus kita masukkan ke dalam dryer. Jadi keluar dryer dia dah kering, tak perlu nak sidai jemur bawah matahari, tak perlu sebab kita dah ada dryer. Jadi terus keluar, dan kalau waktu tu kita rajin terus lipat terus masuk. Tapi ada setengah orang dia fikir sebab baju ni nanti dia nak pakai, berapa nak lipat kan. Jadi lipat ni dia jadi macam optional, dia jadi macam bukan kewajipan. Tapi dia ada pro cons dia lah. Dia ada kelebihan kelemahan dia juga. Contohnya kalau kata yang jenis tak lipat, baju tu keluar dryer biasanya dia tak kemik, tak renyuk lah baju tu, tak kedut renyuk pula. Renyuk tu macam kertas kan. Okey lah, dia tak kedut. Biasanya tak kedut lah. Keluar terus lipat, biasa tak kedut. Keluar terus gantung sidai, biasa tak kedut. Tapi kalau keluar dryer, kemudian kita terus letak dia bertimbun-timbun, tak dilipat, dia dekat situ dia akan berkedut. Kemudian tiba masa kita nak gosok baju, tu dia jadi susah sikit sebab dia dah berkedut. Jadi kita nak kena pakai streka yang wap tu, ataupun kita pakai guna streka biasa, tapi kena spray dulu pakai air, nak bagi dia lembut dulu tekstur teman fabrik tu. Bila dah lembut barulah kita streka, dan barulah kita boleh hilangkan kedut-kedut tu dengan lebih cepat lagi. Macam tu. Jadi dia punya kelemahan dia lah kalau kita tak lipat baju tu. Kalau ada orang yang fikir macam tu, dia akan jadi benda tu optional, dia bukan satu kewajipan yang dia kena wajib buat. Okay. Banyak juga saya dah lipat ni. Dah lama tak buat kerja ni kan. Satu lagi, kerja lipat ni biasa kita lipat kat bawah. Dia lama-lama duduk ni lenguh kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, memang biasanya lenguh kalau lama sangat duduk. Jadi ada setengah orang dia lipat berdiri. Sebab tu kalau macam kita dekat kedai dobi, biasa kedai dobi ni dia disediakan meja. Jadi keluar mesin dah, keluar dryer tu. Biasanya orang yang rajin dia tak masukkan terus ke bakul, dia akan letak atas meja tu, dia terus lipat dekat situ juga. Jadi dia sebenarnya balik rumah benda tu dia dah berlipat. Benda tu dah berlipat, dia tak pening balik. Tu kalau dekat kedai dobi. Kat kedai dobi ada meja semua, ataupun kat rumah kita
kita cari meja daripada kita lepat kain dekat bawah macam saya buat ni. Boleh juga lepat kain dekat atas meja. Jadi dia tak lenguh lah, belakang tak lenguh. Jadi kita boleh lipat dalam satu jangka masa yang lama. Jadi itu antara cabaran lah. Cabaran, ujian, halangan, alasan yang biasa saya sendiri pun hadapi dalam pasal itu. Saya pun sama je macam korang yang tengok ni. Saya bukan alien, kita sama dengan manusia biasa. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi tiap-tiap hari itu sebenarnya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma yang berbeza dia adalah kita punya reaction, kita punya latar belakang masing-masing tu. Kemudian kita punya tindakan lah bila kita menghadapi satu masalah. Sebab lain orang lain dia punya reaction kepada masalah yang dia hadapi dalam hidup. Walaupun isunya sama, tapi reaksi berbeza sebab kita ciptakan unik. Masing-masing ada pendapat, kepala otak masing-masing, ada cara fikir masing-masing. Kemudian kita semua ni tak ada dua orang dekat dunia ni yang ada segala-galanya 100% sama. Tak ada. Mustahil ada. Mustahil ada. Sebab kita semua diciptakan unik, tak sama antara satu sama lain. Melainkan Allah nak jadikan sama tu dekat Allah. Tapi setahu saya memang tak ada yang sama. Semua lain. Bila semua lain, macam saya cakap tadi lah, masalah kita kat dunia ni sama. Masalah tu sama. Tapi reaksi kita kepada masalah tu untuk selesaikan masalah tu berbeza-beza. Sebab apa? Kita punya latar belakang pun semua berbeza. Keluarga kita berbeza. Kita beza dengan kawan-kawan kita. Latar belakang pendidikan, pekerjaan kita berbeza. Tempat kita membesar pun berbeza. Jadi itu semua membentuk pemikiran kita daripada kita kecil sampai kita besar. Macam tu. Tapi walau macam mana sekalipun, kita jangan jadikan kita punya masa silam, masa lampau, tempat kita dibesarkan, mana keluarga kita datang sebagai alasan untuk kita tak berjaya. Berjaya itu masing-masing lah, definisi masing-masing. Saya punya definisi lain dengan korang punya definisi berjaya. Jadi itu masing-masing. Tapi secara umum jangan jadikan itu alasan untuk kita tak berjaya ataupun tak nak berjaya. Kita ni boleh diubah. Kita boleh berubah. Sekeliling kita yang hampir semuanya tak berubah, tapi tak boleh diubah, tapi kita boleh diubah. Manusia ni boleh diubah. Kalau dulu kita tak pandai, kita boleh belajar untuk jadi pandai. Melainkan ada lah benda-benda yang memang kita tak boleh ubah tu, sebab mungkin kecacatan ke ataupun ketakupayaan. Itu lain cerita lah. Tapi secara umum dia, kita boleh mengubah nasib kita, hal tuju hidup kita. Itu semua dekat kita. Okay, sembang tak tahu dah berapa ni, dekat sejam aku ni. Jam pula jauh. Saya pun dah nak habis lipat baju ni.
power juga lah saya. Boleh lipat baju. Ni apa? Laki tak rajin lipat baju. Rajin apa? Apalah, nanti saya akan jawab soalan tu pada akhir video ni. Apakah benar susah melipat baju, melipat kain? Saya akan jawab. Dan jawapan saya bukanlah asing. Rasanya dah banyak kali saya bagi jawapan tu. Tapi tak apa. Saya suka bagi jawapan yang sama. Alright. Aduh, yai. Jadi kalau macam baju budak-budak kan. Biasa baju budak-budak ni dia ada seluar dia, ada baju dia. Dia sepasang. Jadi kalau macam lipat-lipat ni, sebaik dia ni lipat sekali lah dengan ni. Jadi kalau nak pakai tu senang nak cari. Dia macam stokin. Stokin ni kan dia datang sepasang. Jadi kalau kita lipat stokin, dia cara paling berkesan yang saya belajar sebelum ni adalah bila isteri saya lipat stokin. Dia lipat stokin. Dia bukan macam standard lipat macam ni. Bukan macam ni. Ini lipat biasa lah. Tapi dia punya lipat stokin, dia gulung. Dia jadi bulat-bulat. Comel lah. Dia jadi bulat-bulat. Tapi poin yang lebih penting daripada itu adalah bila dia buat macam tu, dia sebenarnya akan jadikan yang sepasang tu dia tak lari. Kita pastikan benda tu pada satu tempat yang sama. Kalau kata nak pakai stokin tu, dua belah dia. Tak adalah satu hilang, satu tempat lain dah. Satu hal pula bagi dengan saya sibuk lagi kerja. Satunya jumpa stokin sebelah je jumpa. Sebelah kita jumpa. Ataupun sebelah warna lain. Dah tak boleh pakai juga dulu. Dia macam tu lah. So, kena fikir balik. Di dalam hidup ni bagi saya simple lah. Kita bukan nak fight siapa paling pandai ataupun siapa paling cerdik, siapa paling laju, siapa paling pantas, siapa paling bertenaga. Bagi saya lah, secara peribadi, at the end of the day, akhirnya saya cuma nak menang. Saya cuma nak buat satu benda tu. Saya nak buat satu benda tu. Okey, saya tak tahu. Katalah saya tak tahu nak buat benda tu kan. Satu perkara tu, tugasan. Saya tak tahu. Saya cuma nak menang. Dan saya tak kisah. Asalkan cara yang saya pakai itu dia tak melanggar undang-undang, tak melanggar agama, tak melanggar norma-norma kehidupan masyarakat. Saya buat contohnya lah. Kalau kata saya terpaksa tanya orang lain kan, tanya orang lain yang dah buat, saya tanyalah, berapa saya bodoh semua, saya tak tahu kan. Saya tanya je lah, masalah saya tanya dan saya menang. Saya berjaya buat. At the end of the day, what we need to have is winning. We just want to win. Whatever it takes, we just want to win. If we have to ask people, then we ask away. We just ask them because they already did it and they successfully accomplished it. So why not? We just reach out to them and then ask them directly. They are more than happy to help us. Jadi kita nak kena kita kena rendah diri, jangan ego. Kita tanya dekat orang tu. So it's a win-win. Kalau orang tu tak nak bagi tahu, tak apa, tanya dekat orang lain. Dekat dunia ni kan ramai orang.
dan ramai orang dah berjaya buat benda tu. Melainkanlah benda tu memang satu dunia tak pernah buat. Benda yang memang novel kan, baru buat, baru jadi, baru ada. Itu lain cerita. Tapi lambat laun benda tu ramai orang akan tahu dan boleh buat. Kita ada banyak rujukan, kita boleh tanya. Okay. Ini saya feel sikit, saya tak tahu macam mana nak lipat tudung. Saya tak tahu lah ni tudung sepatutnya lipat ke ataupun kena sidai je. Rasa macam sidai. Tak apalah, saya lipat dulu. Okay. Sekejap saya nak tengok pergi balik dekat dekat bilik sebelah. Tengok ada lagi tak baju yang saya nak kena lipat. Sebab ni rasa macam dah complete lah lipat. Okay, saya dah double check. Saya dah double check. Semua baju-baju yang dah kering, tinggal nak lipat. Semuanya dah habis. Saya dah settlekan. Tinggal nak letak baju-baju ni dekat tempat tadi. Ataupun kalau baju saya masukkan dekat dalam saya punya drawer ni. Kalau baju lain tu saya biarlah isteri saya masuk dalam drawer dia, dan juga baju anak-anak saya akan letak dekat drawer mereka masing-masing. Berbalik semula kepada persoalan yang saya timbulkan di awal video tadi, dan juga mungkin title ataupun tajuk video ni. Apakah melipat baju, melipat seluar, melipat kain ni susah? Saya tadi baru lipat kain. Dari experience saya selama beberapa minit lipat kain, sejujurnya saya boleh bagi tahu dekat korang, lipat kain memang susah dia. Tak tipu, memang susah. Confirm susah. Tetapi bagi saya, susah kepada mereka yang malas nak melipat kain. Siapa yang rajin nak melipat kain, bagi saya benda tu mudah. Small matter, kacang. Terutama sekali mereka yang memang jelas dengan motif kenapa dia nak lipat kain. Dia ada big why dekat dalam diri dia, kenapa dia nak lipat kain. Dan sesiapa yang melihat lipat kain ni merupakan satu tanggungjawab, bukan satu paksaan yang dia terpaksa nak buat. Kalau dia terpaksa nak buat, yang tu lain cerita lah. Itu jadi malas. Dia jadi malas berganda-ganda. Rumusannya saya boleh bagi, lipat kain, lipat baju, lipat seluar ni memang susah kepada seorang pemalas. Tapi kalau seorang yang perajin, seorang yang rajin, benda tu adalah satu tugasan yang mudah. Jadi dia perlukan big why untuk buat. Kalau kita ada benda tu, dan kepala otak kita ada satu prinsip, yang paling penting adalah tindakan. Kalau setakat fikir kita nak buat tapi tak buat sampai ke sudah, itu pun tak guna. Tak guna satu sen pun tak guna. Kita kena ada tindakan. Kita kena tunjukkan dengan tindakan. Itu manifestasi kita. Kita punya komitmen, kita punya kesungguhan melalui tindakan. Kalau sekadar cakap, tak serupa bikin, tak ada apa-apa berlaku. Kita tak ada result. Jadi sekadar tu je lah yang saya nak kongsikan. Ini dokumentasi kepada saya punya usaha untuk melipat kain. Macam saya beritahu, ini merupakan satu reference ataupun rujukan buat diri saya. Kalau saya tengok balik video ni 10 tahun, 20 tahun akan datang, saya rasa dia punya value ataupun dia punya
rasa tu bila saya tengok balik video ni in the future nanti, pada masa akan datang, saya rasa sangat happy. Mungkin saya akan fikir balik, aku dulu record video ketika mana zaman tu ada Full HD 1080p saya punya telefon ni lah. Tapi sekarang ni kita dah ada 4K 8K semua kan, tapi telefon saya ni dia boleh support sampai 4K, tapi 4K maksimum dia boleh pergi 30 frame rate. 4K dia 4K 60 frame rate tu telefon saya tak support. Tapi kalau yang sekarang ni saya tengah rekod ni adalah Full HD 1080p, dia support sampai up to 60 frame rate per second. Jadi saya harap kualiti dia at least lah, tak adalah teruk mana kan? Tak adalah macam HD 720. Setidaknya dia dah upgrade lah pergi 1080. Okay, jadi sekadar tu je. Jadi semoga berjaya, selamat melipat kain semua. Dan kalau katalah korang terfikir nak lipat kain ni susah, cuba boleh rujuk balik saya punya jawapan tentang lipat kain ni. Adakah lipat kain ni satu benda yang susah ataupun senang? Itu jawapan peribadi saya. Itu terpulang kepada masing-masing, interpretasi masing-masing. Terima kasih sebab menonton. Jadi tontonlah video saya akan datang. Bye-bye.